kelas gitar klasik setiap hari 1 jam selama 56 sesi. Yang kita dapat lah. Yang pertama, halaman nombor 4, nombor 8, nombor 11, nombor 14 dan nombor 19. Kesalahannya ialah tiada dinyatakan jumlah jam bagi komponen kemahiran, orientasi fizikal, khidmat masyarakat, aktiviti lasak dan projek pendekatan. Cadangan kebetulan perlu dinyatakan jumlah bilangan jam pada setiap aktiviti tersebut. Yang keduanya, halaman yang kelima. Kesalahannya, maklumat tidak dinyatakan dengan betul. Contohnya, aktiviti latihan dijalankan pada sebulan sekali. Cadangan kebetulan perlu dinyatakan jumlah jam dalam rumusan. Okey. Baik, itu yang tiga, halaman ke-9, maklumat tidak dinyatakan dengan betul. Contoh latihan diadakan pada setiap minggu, beserta hujung minggu dan juga bersenam pada setiap hari. Cadangan kebetulan perlu dinyatakan jumlah jam pada rumusan. Sebenarnya keempat kesalahan yang kita jumpa di halaman yang 9, penyataan tidak selari dengan aktiviti yang dipilih. Contoh peserta memilih 2 aktiviti rugby dan olahraga, dan cadangan kebetulan perlu memilih 1 aktiviti rekreasi fizikal sahaja. Bagi kesalahan kelima di halaman yang ke-15, penjelajahan lasak tidak menyatakan bilangan hari, dan cadangan kebetulannya 4 hari 3 malam dan 32 jam bagi contoh kenyataan. Seterusnya bagi kesalahan yang ke-6, tiada surat kebenaran daripada pihak atasan dan tidak dilampirkan sijil, gangsa dan perak. Cadangan kebetulan perlu mendapatkan surat kelulusan menjalankan projek penempatan tempat daripada BPRN. Assalamualaikum semua. So kita ada 3 kajian senario, iaitu senario yang ke-4, 9 dengan 14. So untuk yang pertama, Nurul, dia adalah untuk dia nak buat perak, ambil. Yang pertama adalah Nurul, dia dah habis gangsa dan dia nak terus buat perak. Kita tengok hasilnya. Jadi kita masukkan maklumat. So kat sini isu dia adalah ngam-ngam je, dia punya bulan dia tak cukup. Okay, so isu dia dalam 1 bulan tu, kadang-kadang kita dah 6 bulan kan, kadang bilangan tarikh tu tak cukup. Untuk kemahiran pun tidak layak, itu pun masalah tarikh. Okay, seterusnya khidmat masyarakat alhamdulillah cukup. Okay, lulus dengan cemerlang. Next. Okay, kita pergi pula pada senario keseluruhan yang tadi tu tidak ada komponen yang gagal, so dia gagal lah. Kita tengok pula senario yang ke-9. Ini adalah pelajar aktiviti dengan bulan peperiksaan. Maksudnya dia buat 3 bulan, lepas tu dia rehat 2 bulan, lepas tu dia sambung balik. Okey, kita masukkan. So kita nampak kat sini rekreasi fizikal tidak layak. So isu dia bulan ke-5. Okey, kita tengok kemahiran pun tidak layak sebab isu dia bulan ke-5. Okey, kita masuk. Khidmat masyarakat tak cukup bulan. Okey, kat sini keyword dia pelajar ni ada 4 bulan. M ni merujuk pada bulan lah, month. And then dia rehat 2 bulan, tapi dia extend dia sebulan je. Itu je dia punya critical issue dia. Kalau dia rehat 2 bulan, dia kena extend tu 2 bulan. So silly mistake lah pada saya. Okay, selesai untuk senario. Kita pass pada rakan saya. Okay, ini emas. Okay, Assalamualaikum. Ini senario 14. Zul 21 tahun. Dia nak buat emas langkau perak. Okay, dia pilih lesi fizikal sebagai extend, jika disambung 6 bulan lagi. Okay, kalau itu kan dia layak lah semua. Dia layak. Fizikal semua lulus, kemahiran lulus, khidmat masyarakat pun lulus. Sebabnya dia ada extra bulan yang dia buat tu dengan minggu. Dia kira play safe lah, so dia layak lah dapat emas tu. So selesai. Hari 2 jam selama 56 sesi.
Okey. Dia extend 1 jam untuk kelas renang. Okey, seterusnya kemahiran kelas gitar klasik setiap hari 1 jam selama 56 sesi. Khidmat masyarakat membaca buku cerita untuk kanak-kanak di hospital. Bagus ni. Kita pilih satu kemahiran. Ini tengok sekali mas dia dah tahu dah. Tuan-tuan tahu kemahiran dia pilih apa? Okey. Betul? Dalam orang pengesahan 20 hari bulan 5 2023 sampai 5 hari bulan 7 2023. 25, 26, 27 dia hanya 1 bulan plus. Okey. Dalam laporan masyarakat